Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Rimba Harapan merupakan salah satu novel yang penting dalam dunia sastra Melayu yang mengangkat tema perjuangan rakyat, ketidakadilan sosial dan harapan dalam menghadapi kesulitan hidup. Novel ini diterbitkan pada tahun 1984 dan ditulis oleh Christmas, seorang sastrawan negara yang terkenal dengan karya-karyanya yang bersifat realistik dan berunsur kemasyarakatan. Baiklah, sebelum kita menelusuri buku ini dengan lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Akif Mukri bin Muhammad Nur Azhari daripada tingkatan 4 yang bersekolah di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah atau lebih dikenali sebagai Mozart. Kod sekolah saya MEE 2141. Buku Rimba Harapan karya sastrawan negara Christmas merupakan sebuah karya sastra yang mendalam, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, perjuangan dan harapan. Edisi khas ini memberikan penghormatan kepada sumbangan besar Christmas dalam dunia sastra Malaysia, khususnya melalui kisah kehidupan yang penuh dengan cabaran dan pengorbanan. Buku ini mengisahkan penduduk di Ketari Bentong dan Janda Baik pada dekad 1920-an dan 1930-an yang terpaksa menghadapi kesulitan akibat dasar penjajah British. Christmas menyentuh aspek sejarah kehidupan masyarakat Melayu yang dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari kehidupan baru di bawah tekanan penjajah yang meluaskan perlarangan getah dan industri pelombongan di tanah Melayu. Keadaan ini memaksa penduduk kampung untuk merantau dan meneroka hutan-hutan baru demi kelangsungan hidup. Rimba Harapan bukan sahaja menceritakan kisah penghijrahan ini, tetapi juga perubahan sosial yang besar yang dihadapi oleh masyarakat Melayu akibat pemodenan kehidupan yang dibawa oleh penjajah. Kisah kesusahan penduduk yang terpaksa memulakan hidup baru di Janda Baik dan meneroka tanah yang belum diteroka memberi kesan mendalam kepada pembaca. Pembaca dapat merasai betapa beratnya cabaran yang dihadapi oleh mereka yang terpaksa membina kampung baru di tengah hutan, jauh dari segala kemudahan dan keselesaan yang mereka tinggalkan. Dialog antara Pak Kia dan anaknya Karim yang sedang bekerja keras untuk meneroka tanah dan membina kampung baru mencerminkan perjuangan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bila kau besar nanti, ingatlah betapa susahnya mendirikan kampung halaman. Jangan sesekali mau jadi macam macam sekarang ni. Datang orang kaya-kaya, datang orang pandai-pandai, kita dihalaunya dengan wang ringgit dan tipu muslihat. Ingatlah kepada anak cucu supaya jangan mahu menjual kampung halaman, jangan mahu terbuang sekali lagi. Selain itu, Rimba Harapan juga menyentuh tentang amalan tradisional orang Melayu yang mempercayai pawang dan bomoh dalam urusan hidup mereka. Pawang dianggap sebagai individu yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, menguasai ilmu dan kuasa tertentu yang dihormati. Di samping itu, pengaruh kaum muda dalam masyarakat turut diselipkan, memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Melayu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekitar mereka. Buku ini mencerminkan kehebatan Christmas dalam menggambarkan suasana sosial dan politik yang penuh ketegangan, dan bagaimana penduduk yang terpinggir berusaha bertahan dan membina kehidupan baru di tanah yang tidak mereka kenali. Setiap peristiwa yang diceritakan, setiap watak yang muncul mengungkapkan pengorbanan dan harapan yang besar untuk masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, Rimba Harapan adalah sebuah karya yang sangat berharga dalam sastra Malaysia.
Buku ini bukan sahaja memberikan pembaca gambaran tentang perjuangan orang Melayu dalam menghadapi penjajahan, tetapi juga membangkitkan nilai kesedaran tentang nilai-nilai kemanusiaan, kesusahan hidup dan pentingnya menjaga warisan dan tanah air. Edisi khas ini memberikan pengalaman yang sangat mendalam bagi mereka yang ingin memahami lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Malaysia serta perubahan sosial yang berlaku pada masa itu.